Awak jangan bagi tahu Mama, Papa, Nenek. Dia orang patut tahu kan? Awak nak diorang risau. Bawa lagi budak ni. Kerja nak mengikis satu orang je keturunan ni. Lain kali, jangan datang sini lagi. Ha? Ini, tadi Makcik cubit Aina. Ini isteri Amir. Lepas ni, jangan ganggu suami saya. Kak, Aina. Mana pula ni? Ke Kak Lily cuba jauhkan diri daripada aku ah? Tak payah tunjuk baiklah. Lantaklah kalau apa nak jadi dekat saya pun. Bukan awak kisah pun. Kak, kau rasa pula apa yang aku tengok? Budi! Malaikat sangat ke mamak kampung tu? Semua tak pedulikan aku. Maira, bagi saya peluang, Maira. Syarafi, memikat isteri orang tu adalah haram. Apatah lagi ada nak cuba nak beruntukkan rumah tangga orang lain. You don't worry. Macam mana sekalipun, Mami tetap akan satukan Fik dengan Maira. Assalamualaikum. Masa tinggal Naya, aku kena kahwin dengan Budi, dengan lelaki kampung tu. Hidup Maira dah hancur. Kita tak payah nak teruskan perkahwinan ini. Kita bercerai je lah. Aku